Sejak kebelakangan ini, ramai mula perasan beberapa artis veteran yang dah lama menyepi, tiba-tiba kembali aktif muncul di pentas hiburan. Ada yang anggap itu sebagai peluang kedua dalam karier, tapi bagi Asma Harun, perkara itu dilihat dari sudut yang lebih mendalam. Menerusi satu perkongsian di Threads, Ustazah Asma tampil memberi pandangan yang cukup lembut tapi penuh makna tentang situasi tersebut. Katanya, sekarang makin ramai artis veteran kembali membuat persembahan di pentas hiburan dan ada yang menganggap ia sebagai permulaan baru di penghujung usia. Bukan itu saja, beliau juga menegur tentang program hiburan yang melibatkan anak-anak selebriti membuat persembahan secara terbuka. Walaupun tidak menyebut nama sesiapa secara khusus, ramai merasakan teguran itu cukup mendalam dan mengajak orang ramai untuk berfikir sejenak tentang arah kehidupan masing-masing. Namun, apa yang menarik perhatian ramai, Ustazah Asma tidak terus menghukum atau mengecam sesiapa. Sebaliknya, beliau mengingatkan bahawa setiap manusia sebenarnya sedang diuji dengan cara yang berbeza-beza. Menurutnya, mereka ada ujian mereka sendiri dan kita juga ada ujian yang perlu dihadapi dalam hidup. Beliau turut menitipkan doa supaya semua umat Islam terus diberikan hidayah dan kekuatan untuk istiqamah berada di jalan Allah sehingga akhir nafas. Perkongsian itu kemudian mendapat perhatian ramai netizen di ruangan komen. Ada yang bersetuju dengan pandangan tersebut, malah ramai juga meluahkan rasa syukur kerana masih ada individu yang berani memberi peringatan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Bagi sesetengah orang, teguran seperti itu mungkin terasa pedih. Tapi kadang-kadang, kata-kata yang paling tenang itulah yang paling kuat mengetuk hati seseorang. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.